صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم يا الله malam yang penuh dengan ini kami ingin sebagai hamba-hamba untuk masih dan amal dan tanggungjawab dalam mencoba agung tahunan surah yang pada tahun 2026. Kami mohon kepada ya Allah limpahkanlah rahmat dan keberkatan dan bakal kami buat. Ya Allah, menjadikan rahmat ini sebagai satu ibadah yang Kau berdoa. Berikan kepada kami kebijaksanaan dalam memberikan pandangan, lapangan dada dalam menyebut perbezaan demi memakmurkan umat ini. Jadikanlah segala amal kebajikan mereka sebagai amal soleh yang diterima secara pahala yang berpanjangan. Ya Allah, Kau berikan kepada kami kekuatan untuk mengamalkan surah ini dengan solat berjamaah, majlis ilmu, dakwah, kebajikan dan kepaduan dalam kalangan masyarakat. Jauhkan kesalahan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis Cik Musarudin yang saya hormati Pengurusi Surah Dakwah Ustaz Rais, terusnya kepada Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pegawai dan kepala Surah Dakwah, Tuan-Tuan Haji, Tuan Hajah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan surat ini semua surat ribat dan sebelumnya saya menghadiri surat di surat Takarub dan ada orang terdiri pun ke Bangau. Kami yang sudi hadir bersama-sama kita pada malam ini. Pengurusan Surah Ja'far, Tuan Imam, Bilal, Siap, Anjutan Kuasa, seterusnya puan-puan sidang jemaah, ada juga ahli keluarga Surah Ja'far yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini seperti mana yang telah dimaklumkan, kita akan mengadakan musyawarah tahunan ya, bagi memenuhi keperluan dan juga arahan daripada pihak ومن هم ومن همة بأهل البدر يا 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2026 sampai hujung tahun ni. Kemudian Biro, kemudian surat 4, surat maklumat kepada ahli karya mengenai solat agung, dan alijatan karya juga kepada setiausaha masjid dan seterusnya kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang ada pada kita. Baik, saya minta semua supaya semak apa yang saya kekalkan. Ringkasan laporan kewangan tahunan bagi tahun 2025. Tengok pada lembaran yang pertama.
Baik, okey. Untuk tabung surau pada nanti kita akan tengok di belakang. Tabung surau berjumlah 28,819. Untuk sumbangan khas berjumlah RM39,786 Untuk tabung jemaah berjumlah RM50,055. Tabung pembangunan RM29,696. Lain-lain terimaan RM4,605. Tabung tijari yang dapat bersumbangan di terletak Gais RM700. Dan tabung Hari Raya Haji dan Hari Fitri berjumlah RM1,675. Program produk korban RM56,379. Jumlah keseluruhan bagi kedua-dua kejipan adalah RM213,385.95. Bagi perbelanjaan, yang pertama adalah utility, iaitu berkaitan dengan segala bil-bil sepanjang tahun berjumlah RM12,994.75. Kedua, pengurusan dan takbir urus belanja am RM23,495. Yang ketiga, dakwah dan perkhidmatan